Jadi owner sampai nak jual kereta bro. Yang ni maksud aku, jangan rosakkan industri 4B. Kalau tak reti buat, jangan buat. So hari ni kita ada satu customer ni, dia datang daripada KL. Kereta ni dah bikin, tapi power tak keluar. Ini masalah. Bawa pun ada masalah juga. Bawa ada jerking. Jadi semput. Kat sini yang aku maksudkan, jangan rosakkan industri 4B. Sebab kereta ni sebenarnya boleh berjalan secara sempurna. Tapi kalau tak tuning cara betul, memang kereta akan jadi problem. So kat sini, ini adalah Evo 10 original ya kawan-kawan. Yang ni bukan convert. Owner mestilah impian dia nak power yang tinggi kan. Nak power 500, 600. Tadi tiba-tiba bila aku tarik on the road, aku tengok horsepower dia 300 lebih je sebenarnya. 400 pun tak sampai. So kita boleh tengok kat sini, owner dah buat banyak benda. Antaranya, dah pakai engine 2.3 stroker bro. Dalam dah force conrod piston 2.3 stroker. Takkan tak power lagi. Tapi kenapa pakai turbo 25G? Yang ni lah, siapa yang recommend ni? Yang ni yang silap. Mouth housing pun aku tengok masih pakai standard punya. Mana boleh bro, kita nak boosting tinggi, nak keluar power. Tapi pakai stok mouth housing yang plastik tu kan. So ini kami dah custom dah, buat alloy punya lah, 3,5 inci. So sebenarnya kereta ni boleh lagi push power. Bukan habis dekat 460 horse lah. Tapi disebabkan injektor duty cycle dah penuh, dah habis lah. Dah 100%. So aku terpaksa berhenti dululah setakat ni. Kalau dia tukar injektor besar, kita boleh push 500 lebih horsepower pun boleh dengan turbo ni. Tapi aku suggest turbo yang lagi padu lah. Kalau dah spek kereta pun dah power macam ni kan. Kalau kita nak push power lagi, tambah water methanol dengan RON 95 pun okey. Tapi kalau owner nak pakai RON 97, lebih lagi power dia ada. Sebenarnya potensial sebenar Evo 10 ni lagi power lah berbanding yang dia asal bawa sebelum datang sini. Yang tu yang kita tak nak dalam industri ni. Kita nak bila orang bawa Evo 10, dia bawa kereta tu, tune kereta tu, memang kita dah unlock full potential kereta tu. Bukannya kereta ni sepatut dapat 500 horse, tiba-tiba buat 300 horse. Lepas tu cakap dah settle lah. Takat ni yang boleh buat. Yang tu kita tak mau dengar. Ikut korang nak minta berapa, semua kita boleh buat. Nak 8 plate SST kelas, 10 plate, 12 plate, 14 plate, semua boleh, tak ada masalah. Tak ada, kalau korang dengar cerita yang suruh tukar injektor jadi standard balik, itu memang mengarut punya cerita. Jadi korang yang rasa dah habis duit banyak dah buat Evo 10 ataupun convert, tapi power tak keluar, datang FN, kita bagi settle. Jangan bawa kereta dalam keadaan horsepower yang tak cukup. Jadi korang yang nak buat power 400 horse, 500 horse, 600 horse, datang AFN. Biar kami buat daripada A sampai Z. Daripada kami pasang barang sampai ke tune. Bukan halfway, tak ada halfway. Kita kutip daripada awal, kita boleh advise nak macam mana barang, nak budget macam mana, nak power tak kat mana. Kita advise A sampai Z sampai ke tuning. Kalau nak main drag, kita set up cara drag. Tak ada masalah. Yang penting datang AFN.